Dalam solat saya bersin dan saya kata Alhamdulillah. Semasa saya baca Fatihah, putus tak Fatihah saya? Baik. Jarang orang tanya gini. Maliki yaumiddin. Hacin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Tak boleh. Syarat sah membaca Fatihah muwalat, berturut-turut. Apa makna berturut-turut? Selepas ayat pertama terus dibaca ayat kedua. Tidak ada fasilun tawilun, tak boleh perceraian yang panjang. Dan tidak ada boleh kalam yang ajnabi, kataan lain, tak boleh. Faham? Contoh, dia kata yarhamukallah pada orang bersin, atau orang bersin berkata alhamdulillah, maka putus walak, wajib baca semula bismillah daripada awal. Faham? Tapi kalau hal-hal yang berkait dengan semayang, tidak putus muwalak. Faham lagi? Contoh dia tegur tu imam, Maliki yaumiddin, subhanallah, dia tegur gitu tu imam. Boleh sambung iyyaka na'budu. Kerana subhanallah hal yang bersangkutan dengan kerja solat. Betul tak? Adapun kata alhamdulillah pada orang bersin bukan hal semayang, putus walak. Lepas Fatihah boleh kata, sebelum Fatihah boleh kata, dalam rakaat boleh kata, tengah baca rukun kauli putus walak. Okey? Lagi. Jadi kalau lain pada Fatihah, tak ada masalah. Amin. Cing. Alhamdulillah. Tidak putus walak apa-apa. Kenapa tidak ada walak di situ? Yang ada muwalatun ialah antara ayat Fatihah. Lepas ayat pertama kena ayat kedua. Begitu juga dimaafkan turun sujud sajadah, sujud tilawah. Maliki yaumiddin. Tu imam Allahu Akbar, turun ke bawah. Kita ni tinggal Maliki yaumiddin, turun sujud sama. Faham tak lagi? Gigi naik, gigi tak payah baca semula. Terus iyyaka na'budu. Faham lagi ya? Alhamdulillah. Ada soalan lisan tak?